Okey, barang yang kita order dah sampai. Ni dia. Kalau kita tengok ciri-ciri dia ini. Okey. Steel. Steel yang keras, hardened steel. Lepas tu eco grip. Grip dia dan tidak melekat. Macam ni. Ni steel yang keras lah baru sampai, belum digunakan lagi. So ni grip dia tadi. Memang grip bagus lah. Dia ada lock dekat sini. Mana lock dia? Ini sini. Kita buka lock sini. Tolak. Oh, dah terbuka. Terkangkang dah. Grip. Dia tak lekat. Oh, kalau tengok pada bunyi dia dengan bunyi. Memang tajam gila ni. Ini hari tu aku pakai gunting lama. Orang tanya, orang cakap dah boleh tukar baru. Hari ni dah tukar baru. Okey, gunting ni nampaknya macam best je. Okey, besi yang keras, tahan. Okey, kita belum guna lagi. Hari ni kita review dia je lah. Okey, ni dia punya ciri-ciri utama dia dalam ni. Ni ada. Boleh tengok dekat sini. Ada steel, grip dia. Lepas tu non-stick. Tidak melekat lah Okey. Dan kita boleh cuba nanti. Nanti kita potong pokok. Kita review lagi sekali. Okey, berapa harga ni nak beli? Murah aja. Ini untuk pruning terbaik di kebun. Mana nak dapat? Tengok dekat beg kuning lah. Apa lagi beg kuning. Link yang ada kat situ. Kalau nak beli pun boleh. Murah aja ni.